Saya kawan-kawan YouTube channel. Hari ni kita akan pergi ke apa kita nak pergi ni? Hari ni cuti kan? Kita nak pergi ke Zoo Melaka Night Safari. Macam mana kawan-kawan semua pernah pergi zoo? Okay, jangan lupa like, subscribe and comment and share. Jangan lupa subscribe sampai banyak-banyak views je. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Okay, kita beratur dulu. Pas kita masuk, kita buat video. Okay. Okay, kita dah sampai ke Zoo Melaka dah. Lepas tu kita tengok haiwan. Tapi kejap. Rasanya burung apa? Okey. Wah, siap. Okey, jalanlah. Haiwan apa yang kita nak tengok? Weh, burung hantu kuning. Biar betul dua spesies. Kita dengar yang dulu ya. Owl. Yang atas tu nama dia Adik, yang bawah nama dia Adik, yang atas nama dia tu. Ni ada burung hantu kuning. Dayak karnivor, ikan mamalia kecil, small mammal. Kita boleh jumpa haiwan tu. Wah, besar ya. Kita tengok ni dulu kan. Wow, cantik. Zoo Melaka Night Safari. Awak nanti kat status behind the scene eh. Ada dua ekor sekali. Okey. Lepas tu haiwan seterusnya. Alah, hai. Kau yang kau takut, jom. Okey, mana ibu Adik. Kosong pula. Sebab Kokato. Okey, tak nampak pun. Kat sini pula ada haiwan apa? Aduh, kosong lagi. Wah, Bukanlah. jomlah. Weh, ada ular lagi. Okey, hari ni kita akan pergi ke Okey, hari ni kita pergi tengok ular Bengal. Ada gambar lagi. Jangan. Nam, apa dipanggil lah? Okey, saya. Sekejap, cuba tengok ular. Sekejap, ni buah python eh? Ya. Okey. Ada apa macam warna kuning. Okey. Wah, comel juga buah python ni. Sekejap, ular ni boleh sentuh eh? Comelnya ular ni. Okey, jom kita ke part lain pula. Aduh, lupa. Sorry lah, lupa nak cakap terima kasih. Okey, pasal haiwan seterusnya pula.
Sekarang haiwan apa lagi ni? Oi, kuda-kuda. Kuda-kuda besar ni. Weh. Alah, kita tak kat gambar je lah. Jelas. Ada kuda-kuda ni. Tak jelas tu, kabur tu. Kamera pula. Ha. Oh, jelas. Okey, sekarang kosong lagi. Lepas tu tengok burung pula. Mana burung? Ni burung apa? Murai biru. Red belum. Ni dah nampak. Okey, sekarang ada burung dalam bumi ni. Okey, sekarang masih ada short time lagi. Okey, lepas tu kita tengok haiwan kat sebelah sana pula. Tengok haiwan kat sini pula. Okey, kita tengok je dah. Alah. Kecil je lah. Jom. Itu macam seluruh ni. Wah, comel. Okey, sekarang haiwan apa lagi pula ni? Kosong. Ini kat haiwan sebelah sana. Haiwan apa? Tak nampak pula. Dipanggil pula. Ada apa man? Weh, comel weh. Nama apa? Nama apa ya? Nama apa ni? Slot. Dia macam slot je. Sama rupa dengan pungkang. Okey. Weh, comel. Okey, jom tengok tempat lain pula. Okey, ini waktu kita tengok badak sumbu putih. Ada tulisan, "Hello, boleh kenal?" Badak putih. Badak sumbu putih. Diet herbivore. Rumput 50 tahun. 18 bulan. Okey. Badak sumbu. Ada 2 ekor sekali. Siap ada tanduk. Dia tinggal dalam Afrika. Okey, lepas tu kita pergi tempat seterusnya. Okey, ni kita naik train, lepas tu kita tengok haiwan-haiwan lain. Okey, jom. Mari kita tengok. Okey. Okey, bagi dah gerak dah. Wah, sampai dah bergelak-gelak dalam tempat ni. Kat sini. Bird show. Tempat-tempat ni dah tutup dah. Nampak? Ni tempat tu pun dah tutup. Okay, flash. Wah, cantiknya tempat ni. Kat sini ada tempat dinosaur. Lepas tu sekarang flash kan ada. Depan ni belah kanan kita ada satu family zebra. Wah, kuda belang. Mak ayah dengan anak dia baru umur 2 tahun. Bagus tu. Lepas tu sekarang apa lagi? Okay, depan ni belah kiri
kiri kita ada seekor zirafah jantan. Zirafah dia jantan, Max. Ya, nama dia Max, umur dia 11 tahun. Kat sini ke? Belah kiri. Okay, belah kanan kita ada red retriever. Red retriever ni sejenis antelope. Yang bertanduk tu antelope? jantan, yang tak bertanduk tu betina. Sekarang ada banyak lagi haiwan-haiwan ni. Okay, depan ni belah kiri kita akan jumpa sepasang unta. Unta? Nama dia Gopi dan Sahara. Okay, belah kiri ni ada unta. Wow, ada unta. Tapi kat sini cepat. Tak boleh macam dalam gelap je. Okay, depan ni belah kiri kita ada lembu banting. Wah, lembu banting. Okey, lepas tu kita tengok lembu banting. Okay, Ni pun banting. Ni jantan. Okey, zoom jap. Coklat cair betina. Lembu banting ni kita boleh tengok dia ada siri-siri dia, kaki dia putih, empat-empat putih macam pakai stokin. Bontot dia putih macam pakai pampers. Dia tengah makan kat belakang. Okay, yang sebelah kanan kita ni kita ada burung emu. Wah, burung emu. Macam dalam cerita. Burung ni sama besar je. Okay, belah kiri kita ada nilgai. Kat belakang tu. Yang jantan berwarna kelabu belakang sana. Oh, warna kelabu. Okey, zoom sikit, zoom sikit. Betina warna coklat. Sama dengan yang ni. Sebelah ni pun sama. Nilgai. Yang depan ni jantan. Okey, belah kanan kita ada burung unta. Wah, Ada sepasang. burung unta. Yang bulu hitam tu jantan, yang bulu cair Okey. tu betina. Burung unta macam nanti dia Jumanji ni. Saya dah pernah tengok dalam cerita Jumanji dengan Cik Eddie. Okey, depan ni kita akan berhenti dekat harimau kumbang. Wah, Lepas tu harimau kita akan kumbang. tengok harimau Malaya. Inilah Lepas saya tu kita suka. tengok singa dan buaya. Kita boleh turun Ya, yeah, boleh turun. Tunggu sini lah. Nanti turun sampai dekat buaya. Tak buaya nanti kita pick up balik. Okey. Okey. Okey, hari ni kita tengok harimau kumbang. Mak, kat mana semua harimau kumbang? Tak nampak tadi? Tak nampak pun. Leopard. Okey, kita jalan kejap. Tu dia nampak tu. Tu harimau kumbang. Black. Ni lah saya suka harimau kumbang. Weh, ada bunyi rom. Okey, kita masuk sebelah sini pula. Dia masuk sini je. Bukan. Tu. Black Panther lah. Sama lah. Sama kat bawah pun ada. Kat bawah pun ada. Dia. Wah, sini dah berakam ni. Black leopard. Tu harimau. Tu harimau ni.
Ada kat Malaysia. Sekejap lagi nak tengok sekejap. Nampak dah nampak. Sekejap Dia tidur dah. dia dah tidur pula. Lepas tu dia ada warna hitam. Dia kita dapat ni. Okey, hasil haiwan seterusnya pula. Harimau Malaya. Dia lagi besar daripada T-Rex. Okey. Mana nama dia? Kat sini kosong. Tengok. Cuba tengok. Kat sini tempat dia. Aktif pada waktu malam dia kata. Aktif pada waktu malam. Okey. Kat mana dia? Wah, kat mana? Kita cakap semangat. Kat bawah sekali. Kita sampai ke tempat kandang harimau lah sekali. Ni harimau. Ni memang harimau. Mama suka tak harimau? Ni lah paling suka lah. Ya tak? Aduh. Okay, kita dah zoom dah. Besar ke harimau Malaya ni? Dia binatang liar. Okay, lepas tu tengok singa pula. Singa dah kuat daripada harimau. Tak tahu lah. Harimau dah bergerak ni. Harimau Malaya. Kat sini tempat apa pula ni? Okay. Haiwan apa lagi pula ni? Cuba tengok. Dia nak apa? Singa. Cakap mana? Itu harimau putih lah. Betul lah. Wujud pula harimau putih. Jom, kita tempat lain. Okey. Okey, lepas tu harimau Bengal putih. Okey, sekarang kita tengok apa lagi. Okey, lepas tu kita tengok haiwan seterusnya. Wow, cantik juga. Best juga kita pergi zoo. Kat mana singa? Ada singa. Singa tidur pula. Tu singa. Singa dah tu. Lepas tu kita pergi tempat lain. Apa ini? Singa putih Afrika. Tu mana singa? Mana dia bang? Wah, besar. Dia dekat gambar lah. Singa jantan. Okey, lepas tu kita pergi tengok buaya pula. Sekarang lepas tu kita tengok buaya pula. Ni buaya. Buaya dia tengah tidur. Besar juga buaya. Lepas tu haiwan seterusnya pula.
Ha ni buayanya. Ha nampak tak ni? Kat sini kosong lagi. Tapi buaya ni besar sangat lah. Okay, lepas tu kita pergi tengok haiwan seterusnya pula. Adalah. Weh, bergegar sekali. Okay, kita dah teram pula. Weh, kasi dia gelap gila. Gelap gila. Okay, buka lampu. Baru terang. Merak. Weh, binturong. Kat mana binturong? Macam tupai je. Pandai kucing. Badan berolok kan. Itu macam kucing. Itu maksudnya. Rende dengan. Gelap juga. Batu kura-kura. Lazim. Aduh, tak nampak pula orang hutan. Wah, best juga kita tak tram. Kat sini tempat klinik. Kat sini tempat apa pula ni? Nampak macam tempat lain je. Kenapa monyet dia tidur malam? Monyet? Itu macam kat atas air keruh je. Buaya tu lepas dari zoo ke? Okey, lepas tu seterusnya kita tengok haiwan lain pula. Dalam tu? Ada kuda poni. Dah hancur. Dia dah hancur ni. Woi, gajah. Hai gajah. Dia boleh turun ni. Okey, kita beli makanan gajah dulu. Tak apalah, kita tengok je lah. Okey. Weh, dah lama tak tengok gajah. Kalau nak bagi dia makan, boleh beli makanan dekat kaunter sana. Boleh bagi dia makan. Dah lah. Weh. Dah lama tak tengok gajah. Jom sikit dah. Kalau ada time dulu belalai tu nak pegang pun boleh. Ish. Dia ada banyak bulu. Dia bila tak ada orang bagi makan macam tu ada akan pergi ke belakang sana. Betul. Kalau ada orang bagi makan baru tiga akan ke depan. Besar badan dia. Kat sini pula dia buat apa ni? Yang nak beli makanan boleh beli dekat sana kat kaunter tu. Nampak tu. Ni dia nampak gajah ni. Pegang belalai dia tak? Okey. Weh. Kencing dah bandari. Kencing pula. Aku tak tahu. Saya tak tahu. Ini tu. Ini. Ini tu. Ini. Ini tu. Woi. Tengok jap.
Weh, gajah nak datang weh. Boleh panggil macam tu eh. Dia kalau ada makan baru dia akan datang. Kalau tak ada makanan panggil dia tak akan datang. Anak gajah. Boleh yang? Boleh pergi mana? Ke sini yang? Situ dah ada pagar karen. Abang kena ke tengah ni ha. Boleh ulur satu-satu makanan tu kat dia. Dia boleh sampai kat sini je. Lepas daripada ni Comel lah gajah ni. Ish, nampak mata macam dinosaur. ni. Ni. Ni kan. Jom. Kenapa dia berbulu rambut dia? Memang dia berbulu. Tak ada rambut. Ish, dia ada rambut. Daddy Junior. Bagi dia makan. Bagi, cek. Oh sorry. Aduh, kacau pula. Okey, si. Ulu tangan jap. Wadah, mau lagi? Ning kudu Aduh. Tak dekat lah. Tapi dekat je lah. Oh, mudia boleh. Jom buat apa ke? Baru pukul 10. Okey, lepas tu kita nak terang nak bagi. Okey, lepas tu kita dah tengok gajah dah. Lepas tu kita tengok haiwan lain pula. Jom kita tengok haiwan lain. Ada dah kan? Ada lagi. Ada lagi. Depan ni kita ada burung hantu. Weh, burung hantu lagi. Burung hantu carik kafan tu ada dekat bawah. Weh, Ni bergerak. Nampak tak tu? kat sini pula. Sini kita ada landak. Dia tak nampak lah daripada sini. Kalau jalan nampak. Duri landak ada banyak duri-duri macam jarum je. Oh, keluar exit. Lepas tu haiwan apa lagi ni? Ini belah kanan kita ada kambing gurun. Weh, kambing gurun. Gurun tu apa? Ka- Kambing gurun ada tak hewan hitam. Tu belakang. Dia boleh memanjat batu-batu. Dia boleh panjat ni? Belakang sana. Tu kat atas batu tu pun ada. Dia biasanya dekat hutan lah. Dia bukan kambing biasa. Tu sana ada. Hutan kambing gurun. Yang warna hitam tu. Tak nampak pun. Tu ada tepi dia. Nampak tak ni? Tak nampak. tu Abang Dewi nampak. Oh, Di belah kiri ni kita ada ni. Burung hantu bubu. burung hantu bubu. Besar juga eh. Di belah kanan kita ada rusa timur. Wah, rusa timur. Rusa timur. Ni nampak? Ni reptil ni. Ni reptilia tempat ular dengan iguana. Nak terus ke? Nak. Boleh. Nanti jalan depan ni je dah sampai. Okey, lepas tu kita pergi ke tempat reptil pula. Lepas tu kita tengok haiwan-haiwan lain semua. Wah, best juga Zoom Melaka. Haiwan apa je yang kita nak tengok? Okey, ball python lagi yang kita guna tadi masa mula-mula dulu. Tapi kat mana? Ni ball python. Ball python warna kuning. Ni warna coklat. Tapi sama rupa je. Tapi sekarang sama iguana hijau. Kat mana iguana? Ni iguana. Kan ada. Okey, lepas tu ular besar pula. Ular sawa batik. Ni ular sawa batik. Nampak? Ni ular sawa batik. Ada satu ekor. Okey, kejap. Kita rasa apa lagi ni? Kejap, haiwan apa lagi? Okey, kejap
alligator snappy turtle. Tak nampak pun. Okey, lepas tu kita pergi mana lagi? Lepas tu dari ikut mana ni? Kat sini lah. Okey, lepas tu. Okey, lepas tu dah berakhir dah. Wah, kat sini best juga. Okey, lepas tu kita sekarang tengok haiwan apa lagi ni? Tadi kita dah tengok badak sumbu ada kat sana dah. Lepas tu tengok haiwan apa lagi yang kita nak tengok. Okey, sekejap baik. Tak nampak pun. Tak ada pula. Kat sini kot. Rakun. Hei, tak ada. Tengah tidur. Dalam rumah tu. Oh, dalam nampak. Tapi gelap ni. Gelap. Boleh makan. Tapi dia dah kenyang tu. Gelap. Okey. Sekarang apa lagi? Okey, kita dah tengok haiwan itu je kali ni guys. Okey, komen je banyak-banyak. Okey, jangan lupa like, subscribe and comment and share. Jangan lupa like, subscribe sampai banyak-banyak subscribers je. Okey. So, jika saya sudah video ini, jangan lupa like, subscribe and comment and share. Bye. Assalamualaikum. Ciao.